membicarakan khutbah yang bertajuk perkahwinan, menyatukan hati, menyempurnakan agama. Hadirin Jumaat yang dirahmati Allah sekalian, perkahwinan bukan sekadar penyatuan dua insan, bahkan ia adalah satu akad yang bersifat maknawi, iaitu kontrak yang mengikat pasangan dengan satu amanah dan tanggungjawab yang besar. Melalui akad ini, wujudlah tanggungjawab dan hak yang wajib dipelihara bersama dengan memahami peranan suami sebagai pemimpin keluarga yang memberi nafkah, bimbingan dan perlindungan. Manakala isteri pula sebagai pendamping yang taat, menjaga maruah diri dan keluarga serta melengkapi kekurangan yang ada. Dalam hal ini, Nabi Muhammad SAW telah menegaskan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan daripada Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah SAW bersabda, "Fa inna li jasadika 'alaika haqqan, wa inna li 'ainika 'alaika haqqan, wa inna li zawjika 'alaika haqqan." Sesungguhnya jasadmu mempunyai hak ke atasmu, matamu mempunyai hak ke atasmu, dan istrimu juga mempunyai hak ke atasmu. Riwayat Al-Bukhari. Hadis ini memberi peringatan bahawa dalam membina rumah tangga, hadis ini memberi peringatan dalam membina rumah tangga, suami wajib menunaikan hak isterinya. Begitu juga syarat mewajibkan kepada isteri untuk menunaikan hak suaminya. Apabila hak-hak ini dipelihara dengan izin Allah Subhanahu wa taala, akan lahirlah keluarga yang sejahtera, berteraskan sakinah, mawaddah dan rahmah. Namun andai ada kekurangan dalam menunaikan tanggungjawab baik suami maupun isteri, maka utamakanlah sifat ihsan, kesabaran dan rasa syukur agar ikatan yang dibina tetap terpelihara dan mendapat keberkatan dari Allah Subhanahu wa taala di dunia dan di akhirat kelak. Begitu juga untuk membawa perkahwinan ke jalan yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala, kita perlu lebih daripada sekadar rasa cinta. Cinta semata-mata tidak memadai. Kita perlukan ilmu untuk memahami pada syariat dan adab dalam mengurus rumah tangga. Kita perlukan prinsip untuk menunaikan komitmen dan amanah dalam memikul tanggungjawab. Kita memerlukan nilai agama untuk membuat sifat ihsan, kasih sayang, saling menghormati dan bertolak ansur. Selain itu, semestinya kita perlukan kematangan mengurus jiwa dan emosi dalam menghadapi cabaran kehidupan berumah tangga yang datang silih berganti. Hadirin Jumaat yang dimuliakan sekalian, kerap kali kita mendengar ungkapan sakinah, mawaddah dan rahmah sebagai unsur penting dalam membina rumah tangga yang sejahtera. Namun, apakah sebenarnya yang dimaksudkan dengan ungkapan tersebut? Sakinah di sini sebenarnya membawa maksud ketenangan jiwa dan kedamaian hati yang lahir daripada interaksi suami isteri ketika menjalani kehidupan seharian. Mawaddah pula membawa maksud cinta yang tulus dan kasih sayang yang mendalam, bukan sekadar pada nafas, tetapi dizahirkan melalui pengorbanan, perhatian dan kesetiaan terhadap pasangan masing-masing. Manakala rahmah membawa makna sifat belas kasihan yang menuntut toleransi, kesabaran, saling memaafkan dan mendahulukan pasangan dalam segala urusan. Apabila ketiga-tiga unsur ini menjadi terasa, rumah tangga bukan sahaja menjadi tempat berlindung daripada gejolak nafsu syahwat, malah menjadi institusi pembinaan generasi soleh dan solehah. Anak-anak yang lahir daripada didikan penuh kasih sayang dan disiplin agama inilah yang bakal menjadi pemimpin pada masa hadapan dan membawa manfaat kepada ummah keseluruhan, sebagaimana sejarah telah membuktikan Umar bin Abdul Aziz, seorang khalifah yang masyhur dengan keadilan dan sifat waraknya, lahir daripada didikan ibu bapa yang zuhud dan sentiasa takutkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Muslimin yang dirahmati Allah sekalian, Islam tidak pernah sesekali merendahkan martabat seorang isteri atau menganggap perkahwinan sebagai halangan dalam beribadah. Hal ini jelas berbeza dengan amalan para rahib di Eropah pada zaman pertengahan yang menolak perkahwinan daripada kehidupan mereka, seolah-olah perkahwinan bakal menjadi penghalang kepada kesucian hidup mereka.
Islam sama sekali tidak begitu. Rasulullah SAW sendiri berkahwin. Para sahabat baginda SAW juga berkahwin. Bahkan Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu pernah menyebutkan, sekiranya umurku hanya tinggal 10 hari, nescaya aku ingin berkahwin kerana aku tidak suka bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan membujang. Oleh itu, Islam sangat menggalakkan perkahwinan sebagai jalan menyempurnakan agama, dan pada masa yang sama melarang tabatul, iaitu membidakan diri daripada berkahwin hanya untuk menghasilkan diri dan menunjukkan sepenuhnya kepada ibadah. Di sini perlu diperjelaskan bahawa tidak wajar bagi seorang muslim yang berkemampuan untuk membidani perkahwinan dengan alasan ingin beribadat ataupun sibuk dengan urusan pekerjaan maupun urusan dunia yang lain. Hal ini ditegaskan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud, demi Allah, sesungguhnya aku adalah orang yang paling takut kepada Allah dan paling bertakwa kepada-Nya di antara kamu. Namun aku berpuasa dan aku juga berbuka, aku solat dan aku juga tidur, dan aku berkahwin dengan wanita. Maka sesiapa yang berpaling daripada sunnahku, maka dia bukan daripada kalanganku. Riwayat Al-Bukhari. Sidang muslimin yang dirahmati Allah sekalian, sebelum melangkah ke dalam perkahwinan, persiapkanlah diri kalian dengan sebaik-baik. Persiapan itu bukan sahaja dari sudut fizikal, bahkan juga merangkumi kecerdasan akal fikiran, kewarasan dan kestabilan emosi, serta kekuatan rohani. Begitu juga cabaran zaman ini menuntut kita untuk mahir dalam mengurus keuangan, cekap dalam berkomunikasi, dan kebijaksanaan dalam mengatur langkah kehidupan mengikut nasib Islam. Dan semua ini merupakan bekalan penting untuk membina sebuah keluarga yang sejahtera dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga telah menyuruh anak-anak muda agar bersiap dalam hal ini. Hadis yang diriwayatkan daripada Allah bin Mas'ud radhiyallahu anhu bahawa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud, wahai para pemuda, sesiapa di antara kamu yang mampu maka hendaklah dia berkahwin. Kerana perkahwinan itu dapat menunjukkan pandangan dan memelihara kemaluan. Dan sesiapa yang belum mampu maka hendaklah dia berpuasa, kerana puasa itu menjadi penting bagi dirinya. Riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Atas dasar itu, sebagai ulama berpendapat bahawa perkahwinan adalah wajib atas seorang muslim yang berkemampuan dan tidak wajar ditinggalkan selagi mana dia mampu melaksanakannya. Tidak sepatutnya seorang muslim menahan diri daripada berkahwin hanya kerana bimbang akan kesempitan hidup atau merasa berat dengan tanggungjawab yang bakal dipikul. Bahkan seorang muslim dituntut untuk berusaha dan ikhtiar mencari rezeki dengan penuh keyakinan bahawa Allah Subhanahu wa taala telah menjanjikan keluasan rezeki bagi mereka yang berkeluarga. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nur ayat yang kedua yang bermaksud, dan kawinlah orang yang masih bujang, lelaki dan perempuan antara kamu dan orang yang soleh daripada hamba-hamba sahaya yang lelaki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kekayaan kepada mereka dengan kurniaan-Nya. Allah Maha Luas pemberiannya, lagi Maha mengetahui. Hadirin Jumaat yang dirahmati Allah sekalian, mengakhiri khutbah pada ini, marilah kita menghayati beberapa perkara yang boleh dijadikan pedoman dalam kehidupan kita. Yang pertama, umat Islam hendaklah memahami bahawa keharmonian dalam rumah tangga tidak hanya menunjangkan perasaan kasih sayang semata-mata, tetapi ia penuh kepada ilmu, penghayatan terhadap prinsip agama serta kematangan dalam mengurus kehidupan mengikut raja agama. Yang kedua, umat Islam hendaklah meyakini bahawa Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan rezeki bagi orang yang berkahwin demi menjaga kehormatan diri. Yang ketiga, umat Islam hendaklah meyakini bahawa perkahwinan bukan sekadar ikatan dua insan, tetapi sebuah akad yang menuntut tanggungjawab, hak, kasih sayang dan ihsan. Ia adalah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam menyempurnakan agama dan menjadi benteng dari fitnah serta maksiat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi
menciptakan kamu bermula daripada diri yang satu yakni Adam, dan yang menciptakan pasangannya yakni Hawa daripada Adam. Lalu daripada kedua-duanya Allah membiakkan zuriat keturunan lelaki dan perempuan. Dan bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala yang kamu selalu meminta-minta dengan menyebut-nyebut namanya, serta pelihara hubungan silaturahim kaum kerabat. Sesungguhnya Allah sentiasa memerhati dan mengawasi kamu. Surah An-Nisa ayat yang pertama. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim.